Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarah saya dan rakan-rakan saya kerana sudi mendengar dan memberi perhatian. Sebelum saya memulakan, saya ingin mengajukan satu persoalan. Pernahkah kalian melihat kanak-kanak yang terlalu fokus pada gadget ketika berkumpul bersama keluarga? Pernah. Apakah reaksi kalian? Marah. Nyangka. Tak suka? Tindakan kalian? Jelek. Kalau saya mungkin saya akan tutup wifi dia. Okey, seterusnya kita teruskan dengan pengenalan penggunaan teknologi dalam pendidikan awal. Penggunaan teknologi dalam pendidikan awal dapat membantu pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kanak-kanak akan lebih mudah faham melalui video dan animasi. Macam contoh ni, video kanak-kanak Oma dan Hana, animasi. Jadi kanak-kanak akan mudah lebih tertarik kerana mereka lebih menyukai animasi yang mempunyai banyak warna. Okey, seterusnya ialah memberi akses kepada pelbagai sumber. Maklumat boleh diperoleh dengan cepat dan luas. Sekarang ni kan semuanya di hujung jari, kita boleh cari dengan cepat dan juga dapat. Jadinya dia dapat mudahkan pembelajaran lah. Akhir sekali ialah terdapat juga risiko jika tidak dikawal penggunaan teknologi. Penggunaan yang berlebihan boleh jejaskan perkembangan. Jika dilihat kat sini, carta pie ni menunjukkan sebanyak 85% penggunaan teknologi yang terbiasa guna. Kanak-kanak sudah terbiasa guna sebanyak 85%. Manakala 15% lagi kanak-kanak yang kurang terdedah kepada teknologi. Jadi hal ni menunjukkan teknologi bukan lagi perkara yang asing kepada kanak-kanak lah. Seterusnya ialah apa itu karakter. Korang dah tahu ke? Belum. Maksud karakter ialah pembentukan diri kanak-kanak secara menyeluruh. Okey, yang pertama ialah sahsiah, dapat membentuk sikap seperti disiplin dan tanggungjawab. Yang kedua, emosi, keupayaan untuk mengawal perasaan seperti marah atau sedih. Kanak-kanak ni pandai kawal dia orang punya emosi. Macam kalau orang dalam permainan, seorang ni kalah, seorang ni menang. Yang kalah tu dia cakap, saya kalah, saya sedih tapi tak apa, saya akan cuba lagi. Tu dia dapat kawal lah perasaan dia. Yang ketiga, sosial, cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Akhir sekali ialah keyakinan diri, macam keberanian untuk mencuba dan menyatakan pendapat. Okay, seterusnya ialah kelebihan teknologi, kesan positif kepada kanak-kanak. Yang pertama ialah dapat merangsang kreativiti. Kanak-kanak boleh mencipta dan meneroka idea baru. Patutnya ada video macam video pembelajaran daripada YouTube, iaitu DDM Friends, ABC. Okay, seterusnya ialah pembelajaran interaktif. Contohnya macam Starfall, website Starfall, korang tahu kan? Website Starfall tu ada pelbagai permainan yang kita boleh bagi kanak-kanak untuk main. Macam ada permainan belajar ABC, berwarna. Lepas tu jadi aktiviti digital ni dapat jadikan pembelajaran lebih menarik. Kanak-kanak lebih suka. Mereka kan lebih suka dengan gadget, tapi kita jadikan dia lebih bermanfaat dengan pembelajaran. Akhir sekali ialah meningkatkan minat belajar. Kanak-kanak akan lebih fokus dan terlibat apabila menggunakan teknologi. Dan lagi zaman sekarang ni memang lebih pada teknologi lah. Seterusnya ialah contoh positif. Contoh positif penggunaan teknologi yang baik. Yang pertama ialah kalau kita tengok guru prasekolah kan selalu guna video pembelajaran macam lagu phonic, macam DDM Friends semula, supaya dapat bantu kanak-kanak ni faham konsep yang sukar dengan mudah. Lagi macam contohnya macam video DDM Friends tu pasal huruf vokal. Mereka kalau ada lagu, mereka akan mudah faham dan ingat. Seterusnya ialah ni contoh aplikasi, iaitu membaca dalam bahasa Melayu. Aplikasi ni dapat tingkatkan kemahiran membaca secara menyeronokkan. Secara menyeronokkan dan juga mudah untuk pembelajaran. Kerana dia boleh bawa di mana-mana saja. Kalau yang fizikal kan kena pegang semua, jadi macam susah lah untuk mereka bawa ke mana-mana. Seterusnya akhir sekali ialah permainan pendidikan. Permainan pendidikan macam quiz,
dapat mengasah kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Seterusnya ialah keburukan teknologi. Risiko penggunaan berlebihan, kalau kanak-kanak tu terlebih pada penggunaan teknologi secara berlebihan, mereka akan jadi ketagih kepada skrin. Jadi mereka akan sukar untuk berhenti menggunakan gadget. Hal ini tidak patut. Patutnya kena ada galakan daripada ibu bapa mereka untuk bermain kat luar lebih kepada berinteraksi kat luar. So yang kedua ialah kurang interaksi sosial. Kalau kita tengok orang yang main phone banyak ni, mereka macam introvert sebab mereka lebih kepada telefon main. Dia orang macam kurang untuk berinteraksi dan juga lebih suka bersendirian berbanding bergaul. Akhir sekali ialah gangguan emosi. Mereka akan mudah marah dan kurang sabar. Jadi budak tu akan jadi tenteram kalau orang tua dia ambil phone. Seterusnya ialah keburukan teknologi. Ni ada contoh budak tenteram kalau masuk. Ini contoh keburukan teknologi di mana kanak-kanak These I These iPads These iPad kids getting out of control. macam tu dia punya tenteram. Ini catapan yang menunjukkan kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi sebab kalau tiada gadget. Antaranya 70% yang tiada kesan ketara, yang 30% ada masalah emosi. Tapi ini tidak menunjukkan yang 70% itu terselamat. Dia masih ada lagi potensi untuk ada masalah emosi. These iPad kids Seterusnya ialah contoh negatif. Yang pertama ialah kurang berkomunikasi. Kanak-kanak tidak aktif bercakap dengan keluarga atau rakan. Hal ini menyebabkan mereka kurang bergaul dengan orang ramai yang macam tadi saya cakap lah. Lepas tu, yang kedua ialah mudah marah macam video tadi. Emosi terganggu apabila penggunaan gadget dihentikan. Dia nampak macam dia orang terlalu ketagih. Okay. Terakhir sekali ialah kurang fokus. Suka bagi perhatian dalam aktiviti lain. Sebab dalam otak mereka asyik fikir nak main je gadget. Okay, terdapat teori sokongan iaitu pembelajaran melalui interaksi. Perkara ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Menurut beliau, pembelajaran kanak-kanak berlaku melalui interaksi sosial dan pengalaman dengan orang sekeliling. Hal ini bermaksud komunikasi, bermain bersama dan hubungan sosial sangat penting dalam perkembangan mereka. Peranan seterusnya kita tengok peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan peranan yang sangat penting dalam mengawal penggunaan teknologi. Yang pertama, pantau kandungan. Pastikan sesuai dengan umur dan perkembangan. Tapi untuk ni, kita perlu galakkan ibu bapa untuk lebihkan download YouTube Kids daripada YouTube yang umum. Sebab kalau YouTube Kids kan, Kids je semua. Kalau YouTube umum, nanti campur-campur. Okay, seterusnya, tetapkan had masa dengan elakkan penggunaan berlebihan setiap hari. Macam sehari tu dalam sejam ataupun 2 jam. Ataupun bagi lepas pada dia orang buat sesuatu macam belajar. Lepas belajar, dia orang dapat main. Dan akhir sekali ialah berinteraksi dengan anak.
mereka baca buku sama ke, ajak mereka main kat luar ke, gitu. Okay, seterusnya peranan guru. Peranan guru ni juga penting untuk menggalakkan mereka guna teknologi secara bijak. Yang pertama ialah guru kena jadikan teknologi ni sebagai alat bantu dengan menyokong pengajaran, bukan gantikan sepenuhnya. Sebab kalau gantikan teknologi sebagai guru, macam nanti mereka lagi berlebihan pada teknologi. Seterusnya ialah aktiviti yang seimbang. Guru kena gabungkan pembelajaran digital dan fizikal. Digital tu sebab sekarang kita lebih pada digital. Lepas tu fizikal tu kena ada juga. Kalau tak nanti mereka akhir sekali ialah bimbing penggunaan. Guru kena ajar mereka cara gunakan teknologi dengan betul. Macam ajar mereka kat rumah untuk buat quiz dekat dalam internet tu. Okay, seterusnya ialah keseimbangan penggunaan. Penggunaan yang sihat. Yang pertama ialah seimbangkan aktiviti dengan gabungkan masa skrin dengan aktiviti luar. Yang ni ibu bapa perlu buat had masa dekat setting. Macam kalau hadkan masa tu sejam, kalau buka aplikasi tu dia terus keluar. Guna family link. Family link. Okay, lepas tu aktiviti luar tu macam ibu bapa ajak mereka bermain basikal kat luar ke. Lepas tu yang kedua, penggunaan yang sederhana. Macam tidak terlalu bergantung kepada teknologi. Dia kena juga rujuk pada guru kalau untuk pembelajaran dan juga buku. Bukan hanya teknologi. Kadang-kadang teknologi tak betul juga. Okay, akhir sekali ialah fokus perkembangan menyeluruh. Emosi, sosial dan fizikal berkembang bersama. Okay, seterusnya ialah cadangan praktikal. Langkah yang boleh diambil ialah hadkan masa skrin sekitar 1 hingga 2 jam sehari sahaja, macam saya cakap tadi. Okay, seterusnya ialah aktiviti luar. Bermain kat luar untuk bantu perkembangan fizikal kanak-kanak. Lagi sekali, masa bersama keluarga untuk kuatkan lagi hubungan sosial dan emosi dalam diri bersama keluarga. Okay, akhir sekali, kesimpulannya teknologi ni ada manfaat dan risiko. Dia bergantung pada cara penggunaannya. Dia guna untuk perkara macam pembelajaran ke, itu baguslah. Kalau yang risiko ni, penggunaan macam tengok TikTok berlebihan, itulah risiko jadi ketagihan. Lepas tu, yang kedua ialah perlu pemantauan. Ibu bapa dan guru ni mainkan peranan yang penting. Jadi mereka ni kena selalu pantau lah apa kanak-kanak tu lihat, apa kanak-kanak tu buat. Lepas tu yang akhir sekali ialah membentuk karakter yang positif. Penggunaan yang betul menyokong perkembangan kanak-kanak. Sekian.